Hajar akan keluar dari bumi Isfahan dan di belakangnya ada 70,000 Yahudi yang memakai Toyalisa. Isfahan di mana? Iran. Iran, Baitul Maqdis, ini low dan ini track laluan dia. Sekarang kita lihat. Bila mereka betul-betul dah menguasai Baitul Maqdis, dalam agenda The Hidden Hand, Baitul Maqdis ini akan dirajai oleh siapa di akhir zaman? Akan dirajai oleh siapa? Mereka tunggu siapa? Messiah yang terakhir, the false Messiah, Dajjal. Kita bayangkan kalau mereka dah dapat Baitul Maqdis, Dajjal akan duduk di sini. Jadi bila mereka dah benar-benar menguasai Baitul Maqdis, tunggulah masa untuk Madinah akan tiba. Kita kenal dulu siapa itu Yahudi. Kalimah asal Yahudi ini dah lewat dah. Kalimah asal Yahudi ini datang daripada sebuah kerajaan, iaitu kerajaan yang pernah didirikan pada awalnya oleh keturunan Nabi Allah Yusuf alaihi salam, iaitu golongan Manasih, yang mana daripada golongan Manasih ini ada seorang pemimpin yang bernama Yarba'am. Kenapa Yarba'am menubuhkan kerajaan Yahuda ataupun disebut sebagai kerajaan Judah? Kerana golongan-golongan ini memberontak terhadap pemerintahan daripada anak Nabi Allah Sulaiman yang bernama Rohab'am. Satu Rohab'am, satu Yarba'am. Jangan tertukar. Rohab'am ini anak kepada Nabi Allah Sulaiman. Yarba'am ini adalah pemimpin daripada golongan Manasih keturunan Nabi Allah Yusuf. Kerana semasa pemerintahan Rohab'am ini, beliau banyak mengutip cukai yang menyebabkan rakyat ini teraniaya dan dizalimi. Jadi rakyat ni lebih suka kalau Yarba'am jadi pemimpin. Lalu Yarba'am dengan golongan-golongan Bani Israel yang lain melakukan pemberontakan terhadap Rohab'am itu. Jadi atas sebab itulah terjadinya dua kerajaan besar Israel pada suatu ketika dahulu yang disebut Israel Utara dan satu lagi Israel Selatan. Hak Israel Utara itu disebut kerajaan Samaria dan di sebelah bawah selatan disebut kerajaan Judah. Kerana yang dominasi kerajaan Judah ada dua Bani Israel. Pertama, Yahuza, yang kedua adik Nabi Allah Yusuf, Bunyamin. Dan ada riwayat lain di dalam kitab-kitab Yahudi, seorang lagi iaitu Sham'un, anak kedua Nabi Allah Yaqub. Apapun asal kerajaan Judah ini, ambil daripada nama anak Nabi Allah Yaqub yang keempat iaitu Yahuza. Anak Nabi Allah Yaqub alaihi salam ini ada 12. Ada 12. Pertama Raubin, yang kedua Sham'un, yang ketiga Levi, yang keempat Yahuza. Ni Yahuza ni. Nak jadi Yahudi ni Yahuza ni lah. Yang kelima Izakar, yang keenam Zabulun. Ni daripada isteri pertama Layah 6 orang anak. Daripada isteri kedua Nabi Allah Yaqub yang nama Rahil, lahirlah Nabi Allah Yusuf dan adik dia Bunyamin. 2. Daripada isteri ketiga Nabi Allah Yaqub, Zalfah, lahir lagi 2 orang anak, Jad dan Ashir. Lahir daripada isteri yang keempat Balhah, 2 orang lagi, Dan tu nama. Satu lagi Dan lah. Dan Naftali. Jadi 6, 2, 2, 2. Inilah 12 anak Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Inilah yang disebut Bani Israel yang sebenar. Jadi Yahuza ini dulu ada kerajaan di selatan dulu. Bila kerajaan ni dah kuat, bila kerajaan ni dah hebat, ramainya kemasukan pendatang-pendatang atas tujuan perdagangan, perniagaan, pertukaran barangan dan sebagainya. Ada di antara lidah dan mulut orang-orang yang datang daripada luar kerajaan mereka tidak bisa menyebut huruf za. Za kecil tu.
Asal nama dia Yahuza. Dia tak boleh sebut za, bila dia sebut keluar huruf macam huruf za hak tak ada titik. Huruf apa? Huruf da. Dia jadi Yahuda. Yahuda. Akhirnya, siapa yang duduk di bawah kerajaan ni disebut sebagai Yahudi. Di sinilah asalnya Yahudi. Bila kita kata di sini asalnya Yahudi, skeptik, kesilap fahaman paling besar sebelum ni yang ramai orang sebut ialah semua nabi-nabi dan rasul sebelum ni bangsa Yahudi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang saja di kalangan bangsa Arab Quraisy. Nabi Muhammad seorang saja di kalangan nabi dan rasul berbangsa Arab, hak lain tu bangsa Yahudi je. Dari pemahaman ni anda memang silap besar. Nabi hak betul-betul boleh diistilahkan sebagai penisbahan atas Yahudi kalau ikut kepada sejarah cuma 3 saja. Zakaria, Yahya, Isa. Tu saja. Kalau kita tengok lebih awal sebagai contoh, Adam memang tak layak langsung lah. Sebab dia zaman tak ada bangsa apa lagi. Tak boleh nak kata apa. Begitu juga Idris tak boleh nak kata apa. Nuh pun tak ada apa lagi. Mari Nabi Hud, mari Nabi Saleh, mari Nabi Ibrahim, mari Nabi apa pun, sebenarnya tak ada lagi pengistilahan Yahudi. Pengistilahan Yahudi berlaku selepas zaman Nabi Allah Sulaiman. Jadi atas pada Nabi Allah Sulaiman seorang pun tidak terlibat dengan apa yang dipanggil dan disebut sebagai Yahudi. Apatah lagi nak nisbahkan mereka kepada Nabi atau Rasul Yahudi. Selepas zaman Nabi Allah Sulaiman, ada lagi nabi-nabi lain kan? Ada lagi nabi lain selain daripada 3 tu, kenapa mereka tidak dinisbahkan dengan Yahudi? Contoh Nabi Allah Yunus. Nabi Allah Yunus, keturunan dia, salah silah dia sampai kepada Bunyamin. Bunyamin tak ada kena-mengena dengan Yahudi. Sebab yang ada kena-mengena dengan Yahudi, Yahuza tu saja. Walaupun mereka Bani Israel yang ada penisbahan Yahudi atas Yahuza seorang tu. Jadi kalau anda Bani Israel sekalipun keturunan anda tak ada kena-mengena dengan Yahuza, penisbahan Yahudi pada anda adalah salah. Boleh faham? Okey. Walaupun Nabi Allah Daud keturunan Yahuza, Nabi Sulaiman keturunan Yahuza. Pasal apa mereka tak dipanggil Yahudi? Sebab pemaknaan Yahudi tak wujud dan tak muncul lagi pada masa tu. Yang ada nama keturunan dia, Yahuza. Nabi Daud, Yahuza. Sulaiman, Yahuza. Hak jadi nisbah Yahudi ni lepas mereka wafat. Jadi itulah kita kata hak betul-betul boleh istilah Yahudi cuma ada 3. Keturunan Yahuza, Zakaria, Yahya, Isa tadi. Jadi faham betul-betul. Okey. Kerajaan Yahuza ini berakhir, riwayat dia lah kita kata dihancurkan pada tahun 586 sebelum Masihi. Sebelum Masihi. Hani ditewaskan oleh Raja Bukhtansar ataupun dalam buku sejarah disebut Nebukadnezar. Tahun 586 sebelum Masihi. Habis cerita pasal Yahudi. Jadi saya nak malam ni pemaknaan Yahudi, tuan-tuan faham, tuan-tuan hadam betul-betul. Yahudi hanya terhasil istilah dia setelah tertubuhnya kerajaan Judah di bahagian selatan tadi. Dah tahu kebenaran, tetapi sengaja hati mereka begitu keras, degil dan sukar dikawal. Dan inilah yang menyebabkan murka Allah turun ke atas mereka. Sekarang anda sudah memahami dengan baik apakah sebenarnya yang dimaksudkan dan diistilahkan dengan Yahudi, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dan diistilahkan dengan Ibrani, dan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dan diistilahkan dengan Israel ataupun Bani Israel. Sebenarnya siapakah Bani Israel ini? Bani Israel ini tidak lain dan tidak bukan ialah anak-anak kepada Israel. Tadi bila Allah bergaduh dengan Nabi Yakub, dia kata jangan selepas ini kamu dipanggil dengan Yakub, tetapi kamu dipanggil dengan Israel.
Jadi Nabi Yaqub itulah Israel. Maksudnya Bani Israel, anak-anak Israel itu ialah anak-anak Nabi Yaqub lah. Bani Israel itu ialah anak-anak Nabi Yaqub yang kita sebut seramai 12 orang tadi. Jadi kalau ada yang tak ingat ataupun terlupa, kita ulang balik. Isteri Nabi Yaqub ada 4. Layah, Rahil, Zalfah, Balha. Jadi Layah isteri pertama ada 6 orang anak. Raubin, Syamun, Lewi, Yahuza, tadi Yahudi Yahuza tu, Yakashi dan Zabulun, 6 orang. Isteri kedua Rahil ada 2 orang, Nabi Yusuf alaihissalam dan adik dia Bunyamin. Zalfah yang ketiga 2 orang, Jad dan Ashir. Balhah yang keempat pun 2 orang, iaitu Dan dan Naftali. 6, 2, 2, 2, semuanya 12. Ini dah 12 Bani Israel daripada keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Tetapi apa yang perlu anda ingat ialah, adakah Israel ataupun Yahudi sekarang yang menduduki bumi Palestin, itu adalah Israel daripada keturunan 12 ini, atau mereka itu keturunan dan asal usul berpunca daripada mana? Ini yang anda harus fahami dengan baik, agar anda tidak tertuduh, agar anda tidak terfitnah Yahudi yang tidak tersenarai dan tidak termasuk mereka yang sedang mengawal dunia kita sekarang, terutamanya bumi Palestin. Anda masih ingat tentang kisah Nabi Musa alaihissalam? Tentu anda masih ingat, Nabi Musa telah membawa keluar keseluruhan Bani Israel daripada bumi Mesir sewaktu pemerintahan Ramses kedua, atau nama sebenarnya Al-Walid bin Mus'ad bin Aldan ataupun Al-Walid bin Mus'ad bin Rayyan. Itu adalah nama sebenar Fir'aun, bapa angkat kepada Nabi Musa alaihissalam yang digelar Ramses II. Dalam peristiwa tersebut, selepas dikejar oleh Fir'aun dan berlaku peristiwa pembelahan Laut Merah di kawasan dekat dengan terusan Suez. Baik, bila berlaku di situ, maka berlayarlah kesemuanya menyeberangi lautan tersebut dan akhirnya selamat sampai di Semenanjung Sinai. Berapakah jumlah keseluruhan Bani Israel yang terselamat? Kalau mengikut Safar Nabi Musa ataupun kitab Safar 5, yang terakhir sekali dikenali sebagai Safar Bilangan, ataupun dalam bahasa Inggerisnya ialah The Book of Numbers. Sebenarnya Safar Bilangan ini, peristiwa yang terkandung di dalamnya adalah merujuk kepada peristiwa Nabi Musa alaihissalam membilang seorang demi seorang daripada kalangan Bani Israel, tidak kira lelaki dan perempuan, yang umurnya 20 tahun ke atas. Jadi mana-mana lelaki, mana-mana perempuan, umur 20 tahun, bilang seorang-seorang. Okey, 20 tahun, 1. 18 tahun, tak payah kira. 30 tahun, 2. 40 tahun, 3. Jadi hasil daripada jumlah yang dibilang oleh Nabi Musa, lelaki dan perempuan yang 20 tahun ke atas ini, jumlah dan angka yang terrekod di dalam Book of Numbers tadi ialah 603,505 orang Bani Israel kesemuanya. 603,505 orang kesemuanya. Jadi itu jumlah yang 20 tahun ke atas. Yang 20 tahun ke bawah apa cerita? Maksudnya, dengan kata lain, jumlahnya adalah lebih besar daripada jumlah yang disebutkan tadi, tanpa mengambil kira umur lelaki dan perempuan di bawah umur 20 tahun. Itulah yang digambarkan dalam Book of Numbers ataupun Safar Bilangan. Jadi mereka datang ke sini adalah semata-mata untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, iaitu tanah yang dijanjikan, the land of promise, iaitu bumi Palestin. Memang dahulu bumi Palestin ataupun tanah Kanaan dijanjikan untuk Nabi Musa dan kaum dia. Tetapi kerana mereka melanggar perintah Allah, iaitu bila sampai di sempadan perantaraan untuk masuk ke bumi Palestin ataupun Kanaan ini, mereka takut untuk bertempur dan berperang dengan orang-orang yang lebih dahulu menduduki bumi ini.
yaitu orang-orang Kanaan. Jadi inilah sifat sebenar yang anda perlu tahu tentang Yahudi. Sebenarnya mereka ini takut mati. Hari ini pun mereka takut mati. Mereka berperang dengan segala kelengkapan. Mereka berperang dengan segala prasana, dinding-dinding yang tinggi. Mereka tak pernah pun berperang bersemuka. Ini membuktikan mereka takut kepada kematian. Sama dahulu lagi sudah dipaparkan kisah ini. Seolah-olah bumi Palestin tak mahu menerima mereka dan mereka pun tak mahu masuk ke bumi Palestin. Mereka berundur. Akibat berundur inilah di samping doa seorang ulama Yahudi pada ketika itu, yaitu Bal'am bin Ba'ura. Akhirnya dengan doa ini Allah membutakan mata dia. Tetapi apa yang terjadi kepada Nabi Musa dan kaum dia? Tersesat di padang teh selama 40 tahun. Padang teh ni bukan ada macam kamera Highland pokok teh tu. Nama dia padang teh. Sahara teh. Jadi di sini 40 tahun. Di negeri orang yang tidak ada punca makanan, tidak ada punca minuman. Di sinilah Allah rakamkan dalam surah Al-Baqarah, diturunkan makanan yang elok dan baik daripada langit, yaitu manna wa salwa. Manisan-manisan madu yang turun yang melekat pada dedaun-dedaun pokok, dan salwa burung puyuh yang siap dipanggang. Ini adalah makanan terbaik yang diberikan oleh Allah daripada alam atas, alam langit. Itu pun mereka melakukan PL dengan menyimpan barang tersebut. Akhirnya barang itu menjadi basi. Dahulu barang lambat basi, tak pernah basi. Akibat PL ini, barang kita hari ini cepat basi kerana onar daripada apa yang mereka lakukan terhadap manna dan wassalwa. Akhirnya dalam tempoh 40 tahun ini, Nabi Musa pun dah meninggal dunia, Nabi Harun pun dah meninggal dunia. Lalu siapa yang membangkitkan kembali semangat Bani Israel untuk masuk kembali ke bumi Kanaan? Yaitu seorang Nabi yang juga menjadi peneman kepada Nabi Musa sewaktu nak mencari dan berilmu berguru dengan Khidir dahulu. Lihat dalam surah Al-Kahfi. Siapakah nama Nabi tersebut yang menjadi teman kepada Nabi Musa sewaktu Nabi Musa nak berguru dengan Nabi Khidir? Dia ialah Yusha' bin Nun bin Afrasim bin Yusuf alaihissalam. Dia adalah cicit kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ada 4 orang anak. Ingat, yang pertama Yufrim, yang kedua Manasseh, yang ketiga Kaini, yang keempat Afrasim. Anak bongsu Nabi Yusuf Afrasim tu. Itulah yang melahirkan Yusha' bin Nun bin Afrasim. Baik, Yusha' bin Nun berjiwa pahlawan, berjiwa pendekar, berjiwa hulu balang. Bangkitkan kembali semangat Bani Israel, akhirnya bertempur dan berperang dengan kumpulan-kumpulan orang Kanaan. Dan mereka memenangi pertempuran dan peperangan ini. Dan akhirnya mereka menduduki tanah dan bumi yang paling subur di bumi Palestin dan tanah Kanaan. Tetapi apa yang terjadi selepas itu? Mereka terpengaruh dengan sifat-sifat orang yang tinggal di Kanaan, yaitu menyembah dewa-dewa. Antara yang paling besar ialah dewa Baal, dan yang kedua Artesta. Dewa Baal sampai hari ini disembah oleh orang-orang Yahudi. Dan adaptasi daripada dewa Baal mereka menukar kepada bermacam-macam bentuk. Salah satu lagi ialah adaptasi sebelum Nabi Musa naik bermunajat kepada Allah menerima Taurat. Angkara seorang penyelinap yang hebat, yaitu Mr. Samiri. Ingat kisah Samiri yang membuat patung lembu daripada emas, daripada debu-debu pasir derapan kaki kuda Jibril alaihissalam. Jibril sebelum itu telah datang bertemu dengan Nabi Musa untuk mengkhabarkan perintah daripada Allah agar dia naik ke atas bukit Tursina bermunajat dan akan menerima kitab Taurat. Tetapi Samiri memerhatikan ini. Derapan tapak-tapak kaki kuda Jibril tadi diambil. Kerana bila dia melihat setiap derak kaki tersebut mengeluarkan tumbuhan. Dengan pasir derapan tadi bisa menjadikan sesuatu itu hidup. Lalu inilah yang dicampur debu-debu pasir tanah kaki derapan kaki kuda Jibril tadi. Dengan apa? Dengan tembaga perak dan emas yang dileburkan.
lalu membentuk kuda tadi. Inilah yang menyebabkan kuda tadi ataupun lembu tadi hidup. Bila lembu tadi hidup, campur pula bantuan seorang lagi pakar, iaitu Pak Cik Tan. Tahu tak Pak Cik Tan? Setan lah. Pak Cik Tan pula masuk dalam lembu tu, menyebabkan lembu tu boleh bercakap dan mengeluarkan suara. Lagilah orang-orang Yahudi ni, dia mudah terpengaruh. Sama macam orang Melayu, mudah terpengaruh. Akhirnya, separuh daripada mereka sembah patung lembu. Yang paling banyak ialah keluarga daripada suku Dan. Anak isteri keempat tadi. Dan dengan Naftali. Dan lah paling banyak. Akhirnya Nabi Musa turun marah. Marah kepada siapa? Marah kepada abang dia lah. Iaitu Nabi Harun lah. Yang jaga. Pasal apa? Harun boleh sampai jadi macam ni. Sampai orang-orang ni aku tinggal 30 hari, 40 hari, 40 malam dah jadi macam ni. Lalu Nabi Musa menghalau geng-geng Samiri dan orang-orang yang ikut dia. Nabi Musa minta bertaubat, tetapi tetap tidak mahu bertaubat. Akhirnya dia dihalau daripada perkumpulan Nabi Musa. Lalu dia kembali merentas daripada bumi Mesir naik ke bumi Kanaan, terus ke laluan Lubnan, terus ke laluan Syria sekarang, terus ke tanah Hijaz, dan terus kembali ke bumi asal tempat Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, iaitu bumi Babylon. Dan kita tahu tanah Babylon pada ketika itu adalah sebuah tamadun yang paling awal wujud, iaitu tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia berlaku di Iraq. Yang seangkatan dan sezaman dengannya ialah tamadun Indus di India, tamadun Zia di China. Inilah Samiri membawa golongan yang mengikutinya tadi seterusnya ke lembah Indus, di tebing sungai Sindhu. Dan membawa benda dan konsep yang sama yang disembah oleh Yahudi tadi, iaitu seekor lembu ke tamadun Indus. Dan anda harus memahami sejarah ini, mengapa orang-orang India dan Hindu begitu sinonim dengan binatang ini. Faham? Inilah sejarahnya. Dibawa konsep yang sama daripada Samiri tadi ke lembah sungai Sindhu di tamadun Indus. Kemudian terusan sampailah ke bumi Eropah. Dan akhirnya daripada keluarga Dan dan beberapa saki-baki kecil daripada kabilah lain bergabung dan bersatu sehinggalah pada awal-awal tahun 1910-an. Inilah mereka berserakan dan bertebaran di bumi Jerman, di bumi Poland, di bumi Austria, dan di bumi-bumi kawasan yang berdekatan dengannya. Akhirnya keturunan Yahudi ini, yang tersisa inilah yang dipanggil Yahudi Ashkenazi dan Yahudi Mizrahi sekarang. Dan Yahudi yang dibimbing oleh Joshua ataupun Yosha tadi, itulah Yahudi yang dipanggil Yahudi Safardi sekarang. Dan anda harus tahu yang jahat, yang patut anda lawan dan musuh utama anda bukan yang berada di bumi Kanaan ini, tetapi yang berada di bumi Eropah sana. Kerana Yahudi-Yahudi itulah berasimilasi dengan siapa? Disitulah keluarnya keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Anda tahu keturunan Ya'juj dan Ma'juj berasal daripada mana? Daripada anak terakhir Nabi Nuh alaihissalam, iaitu Yafis ataupun Yam. Yafis dan Yam ataupun Yam ini mempunyai 8 orang anak. Yafis anak keempat Nabi Nuh ini, isterinya bernama Arbasisah binti Marazil. Dia berkahwin dengan Arbasisah binti Marazil, mengeluarkan 8 orang anak, 7 lelaki, 1 perempuan. Yang pertama ialah Gomer. Yang kedua Wa'il. Yang ketiga Hawan. Yang keempat Tubal. Yang kelima Hausil. Yang keenam Tiras. Yang ketujuh perempuan Syabokah. Yang ke-8 saya lupa nama dia. Kumpulan yang pertama Gomer itu adalah keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Memang Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan daripada Yafis.
Jangan anda gambarkan Ya'juj dan Ma'juj ini manusia makhluk asing. Manusia duduk bawah tanah. Manusia yang tak punya rupa seperti kita. Ya'juj Ma'juj adalah manusia seperti kita. Dia ialah bangsa-bangsa di kawasan Mongolia sana. Ialah bangsa-bangsa Han daripada dataran-dataran Cina. Daripada padang-padang step Mongolia. Daripada Austria. Austria. Dan daripada Poland. Dan daripada Jerman. Dan daripada tanah besar Rusia. Itulah keturunan Ya'juj dan Ma'juj sekarang. Dan kumpulan inilah yang menubuhkan protokol of Zionis. Inilah yang anda harus faham kalau anda nak mengenali Yahudi dengan sebenar dan sebaik-baiknya. Bacalah protokol of Zion. Ada 42 protokol. Mereka pun nak ikut macam kita juga. Kita kan hadis 40 Imam Nawawi. Hadis 40 peristiwa akhir zaman. Hadis 40 fadail a'mal. Hadis 40 tu, hadis 40 ni. Tapi hakikat bila buka kitab, hadis ada 40 ke 42? Hadis ada 40 ke 42? Kebanyakannya 42 hadis. Sama juga protokol of Zion. Dia sebut ada 40, buka-buka protokol ada 42. Dia pun nak tiru juga. Sebab 40 ini adalah suatu angka yang cukup hebat. Sama ada di dalam agama Yahudi, agama Kristian ataupun agama Islam sendiri. Dan kumpulan inilah yang menamakan diri mereka sebagai Yahudi Zionis sekarang. Inilah Yahudi Ashkenazi dan Yahudi Mizrahi. Dan yang menduduki bumi-bumi Kanaan di bawah Joshua ataupun Yusha' bin Nun tadi ialah Yahudi Safardi. Ini adalah Yahudi yang baik. Yahudi yang masih ada sifat adab-adab kebaikan dalam diri mereka. Nanti kita akan cerita sekejap lagi. 8.35. Pukul 10 boleh tak? Tak ada masalah. Okey. Baik. Sebenarnya, Zion ini berpunca daripada mana? Zion ini adalah matlamat. Mereka nak kembali semula ke bumi Palestin. Tetapi bagi orang-orang Yahudi yang menduduki bumi Kanaan, bila Joshua mati, kemudian ada para hakim, kemudian ada para nabi daripada kalangan mereka. Dalam Taurat sendiri sudah jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi tidak layak untuk membina sebuah negara kecuali setelah kehadiran sang juru penyelamat. Orang-orang Yahudi ataupun Bani Israel dilarang sama sekali. Tidak boleh sama sekali mendirikan sesebuah negara kecuali setelah kedatangan dan kehadiran sang juru penyelamat. Siapa dia? Nabi Isa alaihi salam. Tapi kenapa mereka tetap berangan-angan nak masuk bumi Palestin? Nak takluk bumi Palestin, nak duduk bumi Palestin. Ini bukan angkara Yahudi Safardi. Ini angkara Yahudi Mizrahi dan Yahudi Ashkenazi yang membentuk Zionis tadi. Perkataan Zionis ialah berpunca daripada Bukit Zion. Di mana Bukit Zion ni? Bukit Zion tu di Palestin lah, di Jerusalem tu. Apa yang ada di atas puncak Bukit Zion sekarang? Yang anda duk tengok hari-hari itulah. Masjidil Aqsa di atas puncak Bukit Zion. Masjid Qubbatus Sakhra, Dome of the Rock itu pun di atas Bukit Zion. Sebab tu mereka nak sangat Bukit Zion. Mereka nak Masjidil Aqsa, mereka nak Masjid Qubbatus Sakhra. Tetapi hari ini kalau sebut Masjid Aqsa, dia tunjuk gambar Masjid Aqsa betul ke dia tunjuk gambar Masjid Kubah Kuning tu? Dia tunjuk gambar Masjid Kubah Kuning. Tunjuk gambar Masjid Kubah Kuning, inilah Masjid Aqsa. Tunjuk gambar Masjid Kubah Kuning, inilah Masjid Aqsa. Dia nak tutup bila Masjid Aqsa dah betul-betul runtuh, orang tak tahu pun yang mana sebenar Masjid Aqsa. Masjid Aqsa yang duduk sebelah dia tu. Yang di bawah Masjid Aqsa sekarang beratus-ratus laluan terowong digali. Yang sampai masa akhirnya masjid ini juga akan diruntuhkan oleh mereka. Impian mereka ialah untuk membangunkan kembali haikal Nabi Sulaiman. The Solomon Temple. Ini adalah fantasi.
Ini adalah khayalan. Ini adalah halusinasi mereka berkenaan dengan istana haikal Nabi Sulaiman. Mereka mendakwa sebelum ini haikal Nabi Sulaiman berada di puncak Bukit Zion. Tetapi selepas itu dibina Masjidil Aqsa. Dan mereka berkeinginan untuk meruntuhkan Masjidil Aqsa dan nak membangunkan kembali haikal Nabi Sulaiman. Tetapi hakikat yang perlu anda tahu, mereka sebenarnya sedang membohongi anda semua. Tidak pernah wujud haikal Sulaiman, tidak pernah wujud istana Nabi Sulaiman. Tetapi sekiranya kedengaran di telinga-telinga anda, istana Nabi Sulaiman dahulu, haikal Nabi Sulaiman dahulu, tidak lain dan tidak bukan ialah, inilah yang dipanggil the tabernacles, holy in the holies, tempat suci yang mana disitulah tempat suci sebenar. Haikal Sulaiman ataupun temple Sulaiman ini adalah Masjidil Aqsa itulah. Tidak pernah wujud haikal Sulaiman, tidak pernah wujud istana Nabi Sulaiman kecuali Masjid Aqsa itulah. Siapa sebenarnya yang mendiri, membangunkan dan mengasaskan Masjidil Aqsa? Siapa yang mula-mula buat dan bangun Masjidil Aqsa? Israel lah. Nabi Yaqub yang mengasas dan mendirikan Masjid Aqsa. Tetapi masa itu masih dalam peringkat kecil. Zaman pemerintahan Nabi Daud, zaman pemerintahan Nabi Sulaiman membesarkan kembali. Dan waktu kes pembesaran itulah yang Nabi Sulaiman duk tunggu jin duk buat tu. Kan jin takut, jin duk buat istana Masjid Aqsa tu. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman meninggal, reput dia punya kerusi dengan tongkat. Barulah jin dengan syaitan tahu bahawa Nabi Sulaiman dah wafat, dah meninggal. Tetapi di bawah sana itulah yang dikehendaki oleh mereka. Di samping nak meruntuhkan Masjidil Aqsa, ada benda tersembunyi yang didapati oleh Knight Templar. Pada kerajaan zaman Rom dahulu, mereka menemui National Treasure. Pernah tengok tak filem National Treasure? Lakonan Nicolas Cage. Akhir sekali Nicolas Cage jumpa apa? Harta karun nasional. Banyak harta karun. Tetapi yang tunjuk harta karun emas, intan permata. Yang sebenar diketemui oleh mereka apa dia? Buku-buku dan kitab sihir peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dahulu pada zaman pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman menangkap ahli-ahli sihir. Nabi Sulaiman memenjarakan ahli-ahli sihir. Buku-buku sihir dirampas. Buku-buku sihir disita. Kemudian disimpan di bawah terowong bawah Masjid Al-Aqsa. Dan bila Nabi Sulaiman meninggal, dan tanpa disengajakan, Knight Templar telah masuk ke bawah. Pada zaman kerajaan Rom memerintah Palestin dahulu, mereka menjumpai sebahagian daripada buku sihir tersebut. Dan dengan berpandukan buku sihir-sihir lama yang ditinggalkan inilah, mereka menukarkan rupa bentuk mereka menjadi suatu kumpulan persaudaraan gelap. Satu kumpulan persaudaraan hitam yang anda kenali sekarang sebagai Freemason. Ataupun Illuminati. Ataupun Bohemian Grove. Ataupun Skull and Bone. Ataupun Trilateral Commission. Semuanya merujuk kepada makna dan kumpulan yang sama. Inilah mereka. Dengan siapa mereka bergabung? Dengan siapa mereka bergabung? Mereka bergabung dengan keturunan Fir'aun. Siapakah keturunan Fir'aun? Yaitu Cleopatra lah yang membawa keturunan Fir'aun melalui Julius Caesar ke bumi Eropah. Dan dengan perkahwinan kali kedua Cleopatra dengan Mark Antony, maka melahirkan Selena dan Philadelphus. Daripada dua inilah, Selena dan Philadelphus melahirkan keturunan diraja Eropah sekarang. Sama ada dia Raja Spanyol, sama ada dia Raja Rusia, sama ada dia Raja Monaco, sama ada dia Raja Itali, sama ada dia Raja England, sama ada dia Raja Denmark, Raja Sweden,
Semua mereka adalah daripada kelompok dan keturunan yang sama, iaitu cucu cicit keturunan Fir'aun. Dan anda harus faham kenapa Allah Subhanahu wa taala merakamkan kisah Fir'aun di dalam Al-Quran. Sebab walaupun Fir'aun sudah lama meninggalkan kita, keturunan sakibakinya akan terus memerintah dunia ini. Dengan cara yang sama, berpandukan sistem sihir. Sebab sihir itu datang daripada bangsawan Namrus, dan sihir itu datang daripada bangsawan Fir'aun. Dan sihir itu datang daripada penyihir-penyihir zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Dengan sihir-sihir inilah mereka memanipulasi, mereka menguasai dan mereka mengkotak-katikkan kita pada hari ini. Dan sekarang anda semua kena akui anda sedang terperangkap. Dan anda tidak akan boleh keluar lagi daripada sistem yang sudah dicanang oleh mereka. Baik. Sekarang lihat kembali. Sebenarnya anda semua pernah atau tidak melihat filem Lord of the Ring? Pernah tengok atau tidak filem Lord of the Ring? Angkat tangan orang yang tak pernah tengok. Oh, maknanya pernah tengok belakalah. Saya kata angkat tangan orang yang tak pernah tengok, maknanya tak angkat tangan, semua pernah tengok. Lord of the Ring adalah filem sequel. Lord of the Ring 1, Lord of the Ring 2, Lord of the Ring 3. Akhir sekali filem Lord of the Ring ni, watak paling utama filem ini ialah Frodo. Betul tak? Frodo inilah yang tukang bawa cincin tu. Frodo. Akhir sekali bila dia masuk kawasan, yang mana kawasan ini ada dinding yang tinggi dan di dalamnya ada puncak, sebuah burus yang tinggi ada bermata satu, iaitu Sauron. Itu adalah lambang dan adaptasi Dajjal. Dan bila dia masuk ke dalam bilik Sauron ini, dia cuba tanggalkan cincin, betul atau tidak? Tapi dihalang oleh makhluk pelik tak? Makhluk tu tak mau dia tanggalkan cincin. Lepas tu dia kena gigit pula dekat tangan. Akhirnya perebutan tu, cincin tu pun jatuh. Bila cincin jatuh, apa yang jadi dekat mata satu? Apa yang jadi dekat Sauron? Sauron akhirnya melebur, mencair. Sama seperti hadis Nabi tentang bagaimana Nabi Isa membunuh Dajjal. Dajjal dibunuh seumpama segunung garam yang dicurah air di atasnya. Dia menurun. Ataupun seperti lilin yang dimakan api. Sama seperti yang digambarkan dalam filem Lord of the Ring. Dalam itu ada adaptasi-adaptasi figura-figura. Nama-nama yang dimaksudkan di dalam fenomena akhir zaman. Anda akan lihat satu dinding yang tinggi dan tebal yang mengawal Sauron. Itulah yang dimaksudkan sebagai Isengard, iaitu tembok Ya'juj dan Ma'juj. Dalam tu ada tentera-tentera Dajjal yang dinamakan The Witch King. Itulah Ya'juj dan Ma'juj. Ada lelaki yang berpakaian putih, berjanggut panjang, rambut panjang, itu adalah Gandalf. Siapa dia? Imam Mahdi. Ada yang muda, yang berwatak pahlawan, Aragorn, itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Tetapi dalam banyak-banyak watak ini, Nabi Isa tenggelam, Imam Mahdi tenggelam, Sauron tenggelam, Witch King tenggelam, Isengard tenggelam. Tapi yang paling banyak dipaparkan ialah watak Frodo yang bawa cincin tu. Jadi Frodo ni kita nak bandingkan dengan siapa dalam hadis-hadis fenomena akhir zaman? Siapa Frodo? Imam Mahdi dah ada, Nabi Isa dah ada, Ya'juj Ma'juj dah ada, tembok dah ada, Dajjal dah ada. Frodo tu siapa? Frodo tu siapa? Frodo tu ialah orang-orang yang duk tengok TV tu lah. Frodo tu ialah anda semua. Frodo sedang melakonkan watak kita semua. Dalam filem tu tak ada tuan punya cincin. Tajuk dia Lord of the Ring, tuan punya cincin. Cincin tu bukan cincin Imam Mahdi, bukan cincin Nabi Isa, bukan cincin Dajjal.
Cincin tu adalah kita. Kitalah tuan cincin. Kitalah Lord of the Ring. Duk cari tak? Siapa Lord of the Ring? Siapa Lord of the Ring? Hak duk tengok TV tu lah Lord of the Ring. Anda tahu tak apa yang dimaksudkan dengan ring? R-I-N-G. Semua akronim huruf R-I-N-G adalah adaptasi daripada surah-surah awal Al-Quran selepas Al-Fatihah. R adalah adaptasi surah Al-Baqarah. I adalah adaptasi surah Al-Imran. N adaptasi surah An-Nisa. Dan G adaptasi surah Al-Ma'idah. Sebab Dajjal dan Yahudi mengetahui rahsia ini. Sebab itulah mengapa selepas Al-Fatihah Allah terus datangkan surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah memang tidak ada cerita lain Nabi Musa dan bangsa Bani Israel. Musuh utama paling patut kamu kenal ialah Yahudi. Musuh utama patut kamu kenal ialah Israel. Dan R itu ialah akronim daripada perkataan reload. Reload. Sebab sifat bagi orang Yahudi, mereka tak akan kacau dari sudut agama. Mereka tak akan kacau dari sudut akidah. Mereka tak akan kacau dari sudut kepercayaan. Mereka akan kacau dari sudut adab. Mereka akan kacau dari sudut sifat-sifat akhlak anda. Mereka akan merosakkan akhlak dan kehidupan Islam.